Saya terbaca baru-baru ni ada seorang penyimpan di tabung haji hampir menjadi mangsa skamer apabila ada pengeluaran yang tak sah pada akaun anak-anak beliau dan sempat diselamatkan kerana pengeluaran sangkut di akaun pemegang amanah. Apabila saya scroll komen-komen netizen, ramai juga yang share apabila mereka ataupun ahli keluarga mereka hilang duit dalam simpanan yang disimpan di bank. Kenapa masih berlaku kes scam ni? Wallahualam, tetapi ada data menunjukkan 90% kes berlaku bukan disebabkan sistem bank kena hack, tetapi pengguna yang tertipu. Pelbagai kemungkinan, mungkin telefon dijangkiti spyware, maklumat peribadi bocor ataupun lain-lain. Bank-bank besar ni tuan-puan, sistem mereka sebenarnya agak canggih dan setanding piawaian antarabangsa. Mereka malah melaburkan ratusan juta ringgit dalam teknologi keselamatan. Tapi, penting untuk kita tahu, tiada sistem di dunia ini 100% kebal. Okey? Dan Public Gold juga ada sistem keselamatan sendiri. Antara ciri keselamatan Public Gold adalah yang pertama, akses akaun menggunakan username, password unik dan juga pengesahan OTP. Dan yang kedua, pemberitahuan transaksi melalui email ataupun SMS jika kita tukar gadget kita atau handphone kita. Yang ketiga, setiap belian emas melalui kaedah GAP ataupun Gold Accumulation Program ni, emas-emas yang dibeli tu disimpan oleh Public Gold di bilik kebal dengan sistem keselamatan yang canggih dan berinsurans. Dan keempat, akaun Public Gold ni tiada integrasi dalaman dengan Duit Now ataupun sistem bank secara langsung. Kelebihan dia, penipu tak akan boleh terus pindahkan duit ataupun grab emas dari akaun. Jika anda jual emas gap ni, hasil jual emas tu akan disemak dan dimasukkan ke dalam akaun bank pemilik sahaja. Selain akaun pemilik, transaksi tak akan berjaya. Jadi sebagai langkah jaga-jaga, login di peranti ataupun handphone sendiri, jangan gunakan public wifi dan jangan kongsi maklumat login bank dan OTP kepada orang luar. Dan jangan klik mana-mana pautan yang meragukan. Bagi penyimpan emas saya, jangan lupa kemaskini profil anda, alamat dan juga IC. Public Gold akan buat semakan dan akan verify akaun anda. Adakah anda pemegang akaun yang sah? Ini adalah standard KYC yang digariskan oleh BNM. Selagi tidak kemaskini, anda tak akan dapat keluarkan emas fizikal anda kerana ini salah satu ciri keselamatan untuk pastikan emas-emas anda selamat. Bagi yang belum ada akaun emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk di pin video saya cara nak daftar dan saya akan bantu langkah-langkah yang terbaik untuk simpanan masa depan anda ataupun boleh mesej saya di TikTok.